Hai guys, Assalamualaikum, korang bersama saya Saiful sekali lagi dalam video tutorial. Untuk video kali ini saya akan servis Y15ZR saya ini. Mileage-nya telah mencapai ke 3000. So first service saya adalah 700, sekarang dah 2000 something lah. Jadi kita akan buat first service untuk Y15ZR ini. Ok guys, barang yang korang perlukan adalah besin untuk tadah minyak hitam, spana. Yang ni saiz dia adalah 19 spana 19, spana 8 ataupun kunci macam ni 8 untuk buka oil filter, minyak hitam dan juga oil filter. Jadi untuk minyak hitam kali ini saya menggunakan brand ELF dan viscosity-nya adalah 10W40. Seperti yang banyak sangat mention, 10W40 ni kalau guna banyak yang cepat kering minyak hitam Jadi saya nak mencuba, saya nak mengetahui sendiri. Nanti setiap 1000 km saya akan update kat korang. Saya akan check level dia betul-betul ke tak kurang minyak hitam. Sebelum ni saya pakai viscosity 2050 likat, so far so good. Dan yang ni adalah oil filter. Oil filter ni adalah ori, kat sini dia ada dia punya label kat sini. So nanti saya akan tunjukkan sekali lah oil filter ori dengan lokal macam mana perbezaannya. Alright, jom kita mulakan. Okay, sebelum saya tukar minyak hitam tu, saya akan check minyak hitam lama saya, tengok dia ada kekurangan atau tidak. So saya akan buka check tengok. Okay, so far so good, tak ada kurang, memang tak kurang. Mengang takut yang tu. Okay, so yang ni viscosity 2050 saya pakai Jadi kita drain lah sekarang. Okay guys, jadi skru yang kita nak buka ni adalah skru EO kita yang kita nak drain. Ni saiz dia adalah 19. So saya akan buka menggunakan range 19 kat sini. Okay, jom kita buka dulu. Tapi sebelum tu saya akan letak ni besin saya ni supaya EO nanti kita ni. So jom kita mulakan. Kita buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okay, nah ni penutup dia. Okay guys, Yamaha Loop pada 2000 km. Tengok kepekatan dia macam mana. Pekat gila. So saya akan ambil filter dia ni, spring filter. Okay, yang ni kita bersihkan kita punya penapis ni dan juga kita punya penutup ni. Ni kat sini kalau korang tengok ada dia punya seal. Seal ni jaga So kita lapkan dia, lap sebersih yang mungkin lah. So guys, untuk servis Y15ZR ni simple je, semua orang boleh buat. Okay guys, tengok kilat. So kita kena bersihkan dia elok, dia pun sama. Alright, kat sini korang boleh tengok lah kalau ada kekotoran kan, korang boleh check kat sini tengok. So far saya tengok tadi memang tak ada yang kotor sangat. Untuk semua macam ni lah. Alright, sekarang saya nak buka oil filter. So yang ni skru ni adalah kunci 8. Jadi saya akan gunakan kunci 8. Bawah dia ada 3 skru guys. So korang buka perlahan-lahan. Okay, tu dia bang. Tu filter dia guys. Itu filter dia. So
Ni adalah tempat filter. So yang ni biasa nanti korang lap lah, standard tu. Okay guys, saya akan tunjukkan oil filter ni, yang mana macam mana nak bezakan ori dan juga yang local. So yang ini adalah local yang saya keluarkan daripada motosikal saya. Saya memang tahu yang ni local masa saya tukar first service. So bentuk dia macam ni. Jadi yang ni pula adalah original. Yang pertama-pertama sekali yang korang boleh nampak, obviously korang nampak kat sini Guinan sticker kat sini, Guinan sticker. Dan yang ini dibuat daripada Indonesia, made in Indonesia. Okay, jom kita buka, tengok apa perbezaan dia. So yang ni yang ori, alright. Yang ni yang local. Nampak perbezaan dia. Kalau korang tengok getah dia ni, ini dia meliputi semua bulatan. Yang ini hanyalah sikit saja. Alright, nampak perbezaan dia. Pusing ke bahagian belakang pula, ori, local. Nampak tak? Ini dia punya getah meliputi semua. Yang ini hanya sikit saja, sikit. Dia tak meliputi semualah yang local. So yang kedua yang korang boleh tengok, perkara yang kedua korang tengok yang ni yang local. Tengok dalam tu dia ada space, ada ruangan. Nampak tak? Yang ni penuh kan, penuh. And then sampai satu tempat tu dia tak bercantum, ada ruangan. Nampak tak tu? So yang ni yang local. Yang original kalau kita tengok, sambungan dia bercantum. Nampak tak? Kat sini sambungan dia bercantum. Alright. Yang ketiga, kalau kita ketuk, ni berdesing tau. Saya tak boleh nak dengar tak? Dia ada berdesing. Teng. Kalau yang local ketuk tak ada apa. Ini ketuk dia berdesing. Teng teng. Okay, itu sahaja perbezaan di antara original dan juga local. Okay, sini penutup OF ni saya dah clearkan bersih macam ni. Okay, EO pun dah fully drain, tak ada lagi menitik, jadi kita boleh tutup lah. Alright. So kita akan masukkan kita punya minyak hitam kita ni. Kita buka dulu, pasang corong. Okay, so guys, kita tuang habis. Slow guys. Hop, relax, steady. Tuang habisnya 1 liter. Alright, telah pun dituang habis. Dan kita boleh tutup. Ketatkan dia. Alright, dan untuk minyak hitam yang terbuang ni, korang jangan tak boleh buang rata-rata. Ini adalah schedule waste. So macam biasa kita tuang balik ke dalam minyak hitam yang lama. And then kita boleh buang dekat kedai motor untuk pelupusan. Alright. So guys, we are done. Kita telah siap. Sekarang kita nak start. So kita pastikan tiada sebarang tumpahan. Ada sebarang tumpahan. Di bahagian filter juga kita tengok ada kebocoran ke tidak. Bahagian sini. Sepatutnya kita lap dulu tadi guys.
make sure tiada sebarang leaking. Oh, bunyi enjin pun slow bro. Nice. Okay guys, sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Kepada korang yang suka video macam ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.